Dua anggota tentera maut dalam insiden membaling bom tangan di Kedah siang tadi. Kejadian berlaku di Kem Horbat Gurun kira-kira jam 10.50 pagi ketika latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja Divisyen Kedua Infanteri Malaysia. Mangsa yang maut Korporal Norazmi Abu Bakar daripada Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungip daripada Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanyan Ramlan mengesahkan polis menerima maklumat awal berhubung kejadian sekitar jam 12.30 tengah hari. Kedua-duanya yang parah dari bahagian pinggang ke atas akibat terkena letupan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Sultan Abahiyah Al-Usta untuk bedah siasat. Hanyan berkata pihaknya akan membuka kertas siasatan sebagai kes mati mengejut. Menurut beliau, pihaknya sedang menyiasat insiden itu termasuk jumlah anggota yang terlibat dalam latihan berkenaan.